Semua. So, apa? Korang kalau datang Bifam, okay, tempat saya, Bifam Village, korang mesti kena cuba saya punya kambing bakar ni. Kenapa saya kata kena cuba? Sebab kita punya kambing bakar ni dia ada unik sikit. Dia ada macam rasa-rasa ala-ala sate macam tu. Tapi kalau korang rasa sedap, korang balik bungkus, bawa ni bawa kambing frozen ni. Sama juga, cuma belum dibakar. Balik rumah nanti bakar. Okay, tak apa, tengok macam mana kita punya kambing perap kita kat sini. Ini memang original perap, memang kita punya sendiri perapan, mbak. Kita perap sendiri. Lepas tu dekat sini kita bakar dia ni. Ni kita bakar. Okey, yang ni dah siap bakar lah ni. Kan? So, ni saya panaskan sikit, korang tengok Nak kasih korang terliur lah macam tu kan. So, yang ni kan panaskan. Kalau korang nak kita panaskan lah. Ini panaskan kan. Lepas tu dia kena dengan apa tau? Kena dengan ni. Dia punya brown sauce dia ni. Ni. Ni dia punya brown sauce dia ni. Test dulu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Okay. Dia punya brown sauce. So dia akan jadi macam ni. Okay, saya letak sini dulu lah. So ambil sini. Ni sendiri makan kan. Bismillah. So kalau korang datang sini, korang mesti kena cuba ni. Sedap. Serius saya cakap. Dia bukan macam kambing perap biasa, bukan macam kambing bakar biasa. Kalau nak yang jauh, nanti kita boleh postkan. Tapi kita belum boleh buat pengepusan sekarang. Cuma kita tengah dalam proses nak buat pengepusan. Tapi kalau korang datang Bifam, korang mesti kena cuba. Hari ni Bifam buka. Besok pun Bifam buka sebab kita buka pada hujung minggu. Bifam kat mana? Bifam kat Gunung Pulai 2. Kampung Sepakat Jaya. Nak masuk untuk mandi-mandi kolam macam bawah tu, nampak kan? Ada kolam apa semua. Tiket masuk RM15 je untuk kanak-kanak, RM20 untuk dewasa. Okey? Right. Tapi kalau kau nak kambing perap ni, tak perlu masuk pun tak apa. Sampai kat kaunter cakap nak beli kambing perap. InsyaAllah nanti kita bawa ke depan. Okey? Bismillah.